Selamat datang para pemilik perniagaan dan pengurus baru. Kalau anda berada di Malaysia, memahami Akta Kerja 1955 ni bukanlah satu pilihannya, ia adalah asas kepada kejayaan syarikat anda. Dalam kupasan ringkas ni, kita akan lihat perkara-perkara paling penting dalam Akta Kerja 1955 supaya anda boleh bina satu tempat kerja yang adil dan patuh undang-undang. Setiap hubungan kerja tu kan semuanya bermula dengan kontrak. Tapi, adakah kontrak yang anda guna sekarang ni cukup kukuh, cukup jelas untuk elakkan sebarang masalah di kemudian hari? Soalan inilah yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, jom kita teruskan. Kita akan pecahkan semua jargon undang-undang yang rumit ni kepada langkah-langkah praktikal yang anda boleh terus guna. Matlamat kita senang je. Nak tukar pematuhan undang-undang ni daripada satu beban kepada satu kelebihan strategik untuk bisnes anda. Untuk pastikan semuanya jelas, kita akan bahagikan perbincangan kita kepada 5 bahagian utama. Kita mulakan dengan rangka tindakan kontrak, lepas tu kita tengok beza peraturan bertulis dan tak bertulis, kemudian cara nak urus operasi harian, membina keharmonian dan akhir sekali kita akan jenguk sikit masa depan undang-undang pekerjaan. Baik, bahagian 1, rangka tindakan anda. Setiap bisnes yang hebat dibina atas asas yang kukuh kan? Dalam dunia pekerjaan, asas itu tak lain tak bukan adalah kontrak perkhidmatan yang jelas. Kat sinilah selalunya ramai pengurus baru terkeliru. Ada beza yang sangat besar antara terma teras dengan syarat tempat kerja. Senang cerita macam ni. Terma teras ni macam gaji atau skop kerja. Ini adalah jantung perjanjian anda. Anda tak boleh ubah sesuka hati tanpa persetujuan pekerja. Sebaliknya, syarat tempat kerja pula macam kod pakaian atau peraturan keselamatan. Ini adalah arahan pengurusan yang anda boleh ubah suai bila-bila masa. Kenapa beza ni penting sangat? Sebab ia melindungi anda. Kalau anda ubah syarat tempat kerja, itu hak anda sebagai pengurus. Tapi kalau anda ubah terma teras secara sebelah pihak, contohnya, potong gaji pekerja tanpa persetujuan dia, pekerja tu boleh letak jawatan dan dakwa anda telah memecat mereka secara konstruktif. Ini satu risiko undang-undang yang sangat serius yang sebenarnya boleh dielakkan dengan mudah. Okey, sekarang kita dah faham asasnya. Jom kita tengok pula peraturan-peraturan yang mengawal pasukan anda, baik yang tertulis dalam kontrak mahupun yang tak tertulis, tapi tetap wujud di sisi undang-undang. Anda tahu tak, setiap kontrak kerja sebenarnya ada terma yang tak dinyatakan secara bertulis. Inilah yang kita panggil terma tersirat. Anggaplah ia macam peraturan asas yang undang-undang dah tetapkan untuk pastikan hubungan kerja tu adil, walaupun anda tak tulis pun dalam surat tawaran. Sebagai majikan, anda ada 3 kewajipan tersirat yang utama. Pertama, anda hanya boleh bagi arahan yang sah di sisi undang-undang. Kedua, anda mesti sediakan kerja yang dijanjikan. Dan ketiga, yang paling penting, anda wajib pastikan persekitaran kerja itu selamat. 3 perkara ni memang tak boleh dirunding. Baiklah, cukuplah dengan teori. Sekarang, jom kita masuk bab praktikal. Macam mana akta ni bagi kesan pada jadual kerja harian pasukan anda? Jom kita tengok waktu kerja, rehat dan cuti. Peraturan pertama yang kena ingat, peraturan 5 jam. Maksudnya, tak ada pekerja yang boleh kerja lebih dari 5 jam berturut-turut tanpa rehat sekurang-kurangnya 30 minit. Ini bukan suka-suka tau. Ini penting untuk elak pekerja burnout dan kekalkan produktiviti. Seterusnya, had 8 jam sehari. Ini adalah waktu kerja standard. Kalau ada kerja yang lebih daripada 8 jam dalam satu hari, biasanya ia akan dikira sebagai kerja lebih masa atau overtime. Dan kalau kita jumlahkan semua, waktu kerja biasa tak boleh lebih daripada 48 jam seminggu. Bila anda ikut had ni, anda bukan sahaja patuh undang-undang, tapi anda juga bantu galakkan keseimbangan kerja hidup yang sihat untuk pasukan anda. Akta ni bukan cuma pasal waktu bekerja je, ia juga pasal waktu rehat. Setiap pekerja berhak dapat sekurang-kurangnya 1 hari rehat penuh setiap minggu dan juga cuti umum yang dah diwartakan. Ini adalah hak mereka yang dilindungi undang-undang. Jadual ni pula tunjukkan kelayakan minimum untuk cuti tahunan dan cuti sakit. Boleh nampak kan, kelayakan ni makin bertambah ikut tempoh perkhidmatan. Ingat ya, ini adalah jumlah minimum yang ditetapkan undang-undang. Anda sentiasa boleh tawarkan lebih baik untuk tarik dan kekalkan bakat-bakat terbaik.
Dengar sini, ikut semua peraturan ni bukan setakat nak elak kena denda. Sebenarnya, ia adalah tentang membina satu budaya syarikat yang positif, di mana hak semua orang dihormati dan keharmonian dapat dipupuk. Bila majikan dan pekerja sama-sama faham hak dan tanggungjawab masing-masing, ia akan wujudkan satu persekitaran yang berasaskan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang akan kurangkan drama kat pejabat, tingkatkan produktiviti dan akhirnya jadikan organisasi anda lebih berjaya. Dunia pekerjaan sentiasa berubah, jadi undang-undang pun kenalah ikut berubah kan? Dalam bahagian terakhir ni, jom kita tengok beberapa cadangan utama untuk memodernkan Akta Kerja supaya ia relevan dengan cabaran tempat kerja zaman sekarang. Ada gesaan untuk pembaharuan dalam 3 bidang utama. Pertama, pastikan akta sentiasa mengatasi mana-mana terma kontrak yang kurang baik. Kedua, lindungi hak pekerja untuk berpersatuan. Dan ketiga, wujudkan peraturan penamatan kerja yang lebih jelas dan seragam. Jom kita tengok satu contoh. Salah satu cadangan yang paling praktikal adalah untuk seragamkan tempoh notis berhenti kerja ikut tempoh perkhidmatan. Cadangan macam ni akan bagi kejelasan dan keadilan kepada kedua-dua belah pihak, baik majikan maupun pekerja, semasa proses yang selalunya sukar ni. Pada akhirnya, undang-undang pekerjaan moden ni dah bergerak lebih jauh. Ia bukan lagi sekadar pertukaran kerja untuk gaji. Ia mengiktiraf yang kerja yang baik ni menyumbang kepada maruah, kepuasan dan harga diri seseorang. Ini satu anjakan pemikiran yang sangat penting. Jadi, soalan terakhir untuk anda, macam mana anda nak gunakan semua prinsip ni bukan saja untuk patuh undang-undang, tapi untuk secara aktif membina satu tempat kerja yang lebih baik, lebih adil dan lebih produktif. Ingat, pematuhan tu cuma permulaan. Matlamat kita yang sebenar adalah kecemerlangan.